Hai, selamat datang. Hai Kak. Kak, saya ni influencer. Boleh makan free tak? Influencer? Followers ada berapa? 10,000. Sini 10,000 ke, 50,000 ke, 100,000 ke, sama je. Semua RM5. Dah, jangan cakap banyak. Masuk. Assalamualaikum. Hai guys. Hayami hari ni berada di Ketum. Kesom. Jangan salah sebut. Kesom guys. Yang ni dia kata, semua orang kata makanan kat sini murah-murah kan. Sebab Dato' Sri Rafizi yang bangunkan Kesom ni. Saya rasa macam nak try lah. Yang ni nak try guys. Macam mana? Jom. Okey, siap. Air, lepas tu makanan. Semua ni RM6.40 ke tau? Murah tu Kak. Ni. Lambatlah Kak. Dah lapar dah perut saya. Sorry Okay guys, ni dia. Boleh dapat lah RM5 dengan ayam sekarang yang mahal kan. Okay, boleh tahan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Biasa je. Rasa dia macam nasi lemak biasa. Cuma tak pedas sangat lah. And then siapa-siapa yang tak suka pedas tu boleh lah makan kat sini. And then murah je pun kan. Kalau nak expect apa kan. Dah bagi murah, dah bagi kenyang. Sedap je. Campur ayam je. Okey, ayam dia lembut. Masalah kadang-kadang kan ayam keras masak berempah macam ni. Tapi yang ni lembut. Rasa dia okey. Okey, kita rasa air RM1.50. Air sirap. Kau expect apa? Sama je rasa air sirap. Tak lain. Manis dia okey. Standard. Tak ada yang kurang. Saya bagi 5/5 tapi sebab dia kurang pedas lah. Okey, bagi 4.5/5. Kalau boleh, saya suka pedas. Korang boleh try datang Kesom. Tapi kan, kalau Kesom ni banyak tempat yang lain, nak buka tempat baru. Kalau boleh, bagilah yang ada parking banyak. Sebab dekat sini, susah cari parking.